Ramai tahu litar pintas bahaya, tapi tak ramai faham apa sebenarnya yang berlaku. Litar pintas ialah keadaan bila arus elektrik mengalir melalui laluan yang lebih pendek dan tidak sepatutnya. Bila laluan tu terlalu mudah, arus jadi terlalu tinggi dan itu yang menyebabkan percikan api, kerosakan peralatan dan kebakaran. Apabila arus berpindah pada laluan yang salah, suhu meningkat dalam sekelip mata. Kebanyakan litar pintas bermula daripada punca yang sering kita abaikan. 1. Penebat wayar yang sudah lama dan mula reput. 2. Sambungan elektrik yang longgar dan tidak diselenggara. 3. Atau kemasukan air ke kawasan yang sepatutnya sentiasa kering. Dalam beberapa saat, arus tinggi boleh hasilkan percikan api dan kalau kena bahan mudah terbakar, kebakaran boleh bermula tanpa sempat dikesan. Lakukan ini untuk cegah litar pintas. 1. Periksa wiring rumah setiap 5 tahun. 2. Elakkan overload soket. 3. Jauhkan air dari elektrik. 4. Pastikan ELCB, RCCB dan MCB rumah berfungsi. Untuk pemilik homestay, jangan pernah lupa untuk cek selalu pendawaian elektrik di homestay anda. Sentiasa pentingkan keselamatan gas yang akan menginap di homestay kita. Klik follow untuk lebih banyak tips tentang penjagaan rumah.